7 fakta Totoy dalam Papa Zola The Movie. Spoilers. Nombor 1. Ini Totoy, adik kepada Yaya, sang pemilik kuasa manipulasi graviti, yang juga dikenali sebagai Otoy. Dahulu, Otoy muncul buat pertama kali dalam siri asal Bobo Boy sebagai seorang bayi kecil yang baru mula bertatih dan berjalan. Kini dia sudah masuk tadika dan satu kelas bersama Pipi Zola. Nombor 2. Tanpa Otoy, tiada kemenangan buat Papa Zola sekeluarga dalam melawan Yonbi dan alien-alien penakluk yang jahat, kerana dialah yang membantu Pipi dan Berlian melepaskan diri daripada bilik tahanan mereka. Dan dengan itu, Berlian dapat membantu untuk hack program simulasi dan memberikan nyawa yang tak terkira banyaknya kepada Papa Zola. Tanpa cheat code ini, Papa Zola dah lama mati. Nombor 3. Otoy mempunyai segala ciri-ciri seorang hero yang patut dicontohi. Sewaktu kawan-kawan sekelasnya semua bercakap tentang perancangan mereka bercuti ke luar negara, Otoy yang tidak ke mana-mana bersama keluarganya tetap mengucapkan rasa syukur kerana dapat berjalan pergi ke kedai di hadapan rumahnya. Pada masa yang sama, Otoy juga sangat menjaga solatnya dan terus berusaha mencari surau tempat sembahyang dalam kapal angkasa alien jahat setelah masuk waktu solat. Nombor 4. Otoy juga dilihat sangat berdikari dan bijak. Biarpun masih kecil, dia mempunyai asas-asas ilmu pengakap dalam hutan serta berani mengikut keluarga Papa Zola tanpa kehadiran ibu bapanya. Nampaknya Otoy mewarisi banyak ciri-ciri kakaknya yang bijak dan juga berdikari. Nombor 5. Otoy memakai topeng penjahat alien yang menyamar sebagai operatif dalam agensi Papa. Dengan itu, Otoy dapat menyelinap dalam kapal angkasa penjahat-penjahat tersebut. Apabila topengnya dibuka dan wajahnya terdedah, alien-alien tersebut menyangka dia telah mengaktifkan penyamaran berupa manusia. 2 kali mereka tertipu. Nombor 6. Dengan ini, Otoy dan Yaya secara rasmi merupakan adik-beradik adiwira dalam Powersfera Universe, sama seperti Fang dan Kaizo ataupun Sai dan Shilda. Manakala Bobo Boy pecahan elemental pun seperti adik-beradik dan memanggil dirinya sebagai kembar. Dan aku kembarnya. Nombor 7. Entah apa yang dibuat oleh Yaya sewaktu filem Papa Zola ini, di antara kawan-kawannya, hanya Gopal dan Bobo Boy yang muncul. Ketika ini, mereka semua telah pun pulang ke bumi selepas pengembaraan di planet Baraju. Bagaimanapun, Yaya akan kembali dalam Bobo Boy Movie 3 Gurlatan.